Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikrul Syazmi dan rakan-rakan saya Muhammad Ansyar Rizki dan Ahmad Darwish. Kami akan menerangkan proses untuk menghasilkan beg plastik terbiodegradasi. Nama produk yang kami hasilkan ialah BioDP. Bio-D membawa maksud biodegradasi. P pula membawa maksud plastik. Kami menggunakan bahan mesra alam dan tidak membahayakan kesihatan. Biodegradasi bermaksud bahan buangan yang boleh diuraikan oleh mikroorganisma seperti fungi dan bakteria. Masa proses penguraian ini berlaku, nutrien akan kembali ke dalam tanah. Bahan buangan terbiodegradasi dan terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kotak dan kertas, daun kering serta tinja. Kami menggunakan bahan-bahan yang selamat untuk alam sekitar bagi menghasilkan beg plastik yang terbiodegradasi. Proses yang terlibat pada hari ini adalah proses pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi, yang juga sebahagian daripada teknik memasak. Suhu yang tinggi dapat membunuh mikroorganisma. Air dididihkan untuk membunuh mikrop berbahaya yang mungkin terdapat di dalamnya. Bahan yang kita perlukan adalah tepung ubi, air suling, cuka, gliserin dan 3 titik pewarna makanan. Alatan yang kita perlukan adalah penimbang digital, beaker, spatula, bilang dan baking paper, penunuh bansen, kasa dawai, tungku kaki 3, sealer mesin, pemetik api dan penepik kayu. Sebelum memulakan proses, kita perlu mematuhi beberapa peraturan keselamatan. Yang pertama, memakai kod makmal. Yang kedua, memakai kacamata keselamatan. Langkah pertama, masukkan tepung ubi ke dalam bikar. Langkah kedua, masukkan air suling. Larutan cuka dan gliserin ke dalam bikar yang mengandungi tepung ubi. Langkah ketiga, masukkan 3 titik pewarna makanan. Nyalakan api penunuh bensin. Letakkan tungku kaki 3 dan kasa dawai. Letakkan bikar ini ke atas kasa dawai. Lakukan pemanasan. Aduk secara perlahan sehingga ia larut sepenuhnya. Awas, larutan ini panas.
Ini adalah hasilnya. Masukkan larutan ini ke dalam dulang yang dilapis oleh kertas baking paper. Letakkan larutan agar menjadi sekata. Keringkan selama 5 hari di tempat yang mempunyai aliran angin yang baik. Ini adalah hasilnya selepas 5 hari. Ini ialah produk yang telah kami hasilkan. Mari kita cuba.